Toyota Crown Hybrid Sport Z. Unit ini datang dengan color yang sangat-sangat cantik. Tahun 2024. Harga londeh kita nak bagi 239,000 saja. Untuk harga body, belum masuk road tax, processing fee dan juga insurans. Kalau tengok video tak ada harga tu jangan PM lah, takut mahal nanti. Okey, bagi hadapan. Boleh tengok dia punya DRL running light dia. Walaupun kecil tapi dia terang sebenarnya. Dia running light je, lampu sebenarnya dekat sini. Okey, datang dengan color code dia precious bronze, ataupun warna seakan-akan warna tembaga lah. Datang dengan rim 21 inci berserta Michelin punya tayar, 360 kamera. Datang dengan satu tone color body. Dia ada dua jenis, ada yang satu tone macam ni, ada yang dua tone, atas hitam, bawah warna, kalau macam ni warna bronze lah. Tapi kalau nak atas hitam, nak two tone, wrapping je, wrapping hitam bahagian atas. Okey, bahagian rim yang untuk unit ni juga sunroof tak ada sebab Malaysia ni panas. So tak ada sunroof, kurang sikit panas dalam kabin tu. Bahagian belakang kalau boleh tengok lampu dia, sangat-sangat handsome lah. Unit ni antara unit hybrid yang paling laku dalam Malaysia setakat ni. Sebab memang sangat-sangat handsome. Hybrid yang laku keras. Dia punya boot space boleh nampak luas bang. Dia punya seat belakang tu pun boleh jatuhkan. Boleh dijatuhkan ke depan. Bahagian bawah, jangan minta tayar spare. Rim 21 inci. Macam mana nak letak tayar spare dalam ni? Besar. Okey, dia bagi dengan repair kit. Repair kit berserta pump tayar sekali. Untuk bahagian kiri, side profile, memang kereta ni so far so good. Saya tengok tidak ada apa nak dikomplainkan. Okey, engine hybrid, dia tak ada tebuh. Jadi pemanduan memang sangat-sangat smooth. Minyak sangat-sangat jimat. Full tank boleh jejak 800 km ke atas, bergantung kepada cara pemanduan. Bahagian interior dalam full hitam. Datang dengan leather seat yang sangat-sangat premium. Sini pun ada leather juga, soft touch. Datang dengan color seakan-akan color body, color Cooper dia. Okey, memang nice. Minimalis je body ni. Kereta ni memang nampak minimalis je. Datang dengan memory seat. Dia punya control aircon, lock unlock dekat sini. Power seat. Ni pun untuk support lumbar pun ada. Ni bahagian seat dia. Memang sangat-sangat empuk, lembut, selesa. Datang dengan color sama dengan dekat sini. Bahagian dashboard datang dengan trim pun sama. Nice. Memang matching dengan